Ayah kasih terus. Tadi bab ni tadi kan. Ini dah habis. Ada lagi. Oh, mak ayah kecil. Apa tak? Bab ni Oh, tiga. saya- Tak apa boleh. Kau Boleh. Boleh boleh. Kaki kau pun jaga. Sebaik bab ambil tadi. Dia tak boleh. Saya bukan nangis lah. Hari balik pulang balik dia ayah. Betul. Pergi di sini dia rasa ikhlas hati ya. Dia rasa ikhlas hati ya. Saya dengar. Minta maaf bila ayah. Tadi dulu ayah dah maafkan. Kenapa dia rasa salah kat ayah. Tak ada, dia tak ada. Tadi baru berteguhkan Tak ayah. ada apa-apa. Tapi dia tak kasih bahasa. Tak Dia ada. tak silap hati. Mungkin bila minggu tu rasa ayah. Tapi Ibad tak pernah ambil hati lah. Memang ada. Bukan tak ada, tapi Ibad tak ambil hati. Ya maaf kata Abi dunia ayah yang Ibad tak tahu. maafkan Abi pada Abi mesti dan sebagainya. Kau pun Abi minta maaf. betul. Kau pun tahu kan. Halalkan segala makanan Abi. Memang itu tanggungjawab. Maafkan Abi kalau Abi Ibad Abi dah gagal menjadi anak yang baik. Memang, insyaAllah, insyaAllah. Minta maaf ya. Tapi kita kena minta dengan Allah. Doa lah. Ya Allah. Abi Aku ni doakan semoga Okey. ayah panjang umur. beri dia baik. Semoga ayah sihat. InsyaAllah. Doakan yang terbaik untuk ayah. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebab hari maaf saya Sama-sama. dapat. Ini sama. Saya pun sama juga. Terima kasih banyak ya atas segala dia. InsyaAllah. Terima kasih banyak atas segala perbuatan semuanya. Daripada Abi kecil dulu. Ayah dukung Abi. Terima kasih waktu tu ayah sihat. Abi akan kenal ayah. Itu dia panggil Ais. Dia panggil Ais. Ingat lagi. Ais. Ais tu. Ais tu kononnya. Dukung. Kau tahu satu kali Mama Anggap suruh sakat dia. Dia sakat kau lah. Yang ikhlas saya dari hati. Ayah ya. Terima kasih banyak. Nanti buat kasi Abi Tak ada babnya. Mana boleh tak? Jamu tu ada rezeki. Bukan ini. Rezeki. Bukan ni dekat dalam Bak ada simpan dalam. Sampu. Tak apa. Saya doakan apabila rezeki semoga diperluaskan. Cantik ya. Coba. Saya doakan semoga rezeki InsyaAllah. diperluaskan. Dan teman doakan lebih yang baik-baik.